kami Happy Charity punya Raya Lanjut 2026. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua hadirin sekalian. Terlebih dahululah saya ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada HCA kerana tahun ini sekali lagi lah saya diberi peluang mewakili HCA untuk memberikan sepatah dua ucapan yang berbahagia. YB Kenseri, selaku Adun Aikaro dan Timbalan Sejahtera, terima kasih atas kesudian menghadiri majlis kita. HCA Chairman Mr. Yeo Dayaki, Seseni, thank you. Vice President, Committee Member, sukarelawan, para penyumbang, pihak kerajaan serta individu yang sentiasa menyokong usaha Happy Charity Association. Okay. Tanpa komitmen dan keperhatian anda semua, segala usaha pada hari ini dan seterusnya tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan jayanya. Saya mewakili rakyat Melaka mengambil peluang ini juga untuk mengucapkan sisih terima kasih, nandri kepada Mr. Yeo dan pasukan Happy Charity. Okay. Hadirin sekalian, misi HCA adalah untuk menganjurkan pelbagai aktiviti kebajikan dan bantuan bagi menyantuni golongan yang kurang berkemampuan dalam masyarakat. Pada masa yang sama, misi kami adalah untuk menggalakkan dan mempromosikan aktiviti kebajikan yang berteraskan konsep kesejahteraan sosial yang mampan, di mana bantuan yang diberikan bukan sahaja bersifat sementara tetapi mampu membantu mereka berdikari dalam masa jangka panjang. Di bawah HCA, kami memberi fokus kepada 3 cabang utama. Pertama, food bank. Melalui inisiatif ini, kami menyediakan keperluan asas seperti beras, telur, makanan dalam tin kepada keluarga yang memerlukan. Bantuan ini disalurkan secara konsisten setiap bulan dan kami dapat melihat impaknya dalam meringankan beban kehidupan harian mereka. Para hadirin, 各位，在我们今天在桌上的时候，我们在这个function 的时候，其实外面还有很多人皮包20块、50块都没有了。我们也是知道很多家庭为了每一天要喂饱自己的孩子、自己的肚子有时真的是饿肚子所以好彩我们有 HCA 了，Mr. Yeo 跟他们的团队做每一个月去找不同的赞助商谢谢大家赞助商可以赞助这些food帮助我们马六甲更多需要被帮忙的人谢谢你们的赞助商 ，Thank you。还有有些那些我们被帮的人时常都会有一些我们可以看到的，他们会流眼泪的，因为我们觉得这个社会还有很多爱心的人Kedua, healthcare. Kami menyediakan healthcare 就是我们的医药组了kami menyediakan bantuan seperti lampin, kerusi roda, katil pesakit serta bekalan perubatan asas dan sokongan nutrisi seperti susu. Usaha ini bertujuan memastikan golongan yang memerlukan mendapat penjagaan kesihatan yang lebih baik dan bermaruah dalam komuniti. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan wheelchair, satu wheelchair berapa ringgit paling murah 250. Tapi boleh bayangkan tak, ada keluarga yang memang tak mampu. Baik Ling, selamat datang. Thank you. Okay, memang ada ramai yang masih lagi tak mampu. Walaupun harga wheelchair RM250 aja. Ada yang pakai wheelchair sampai rosak, roda tertanggal. Tapi hari ini jangan risau. Kalau sesiapa yang perlukan bantuan perubatan, datang cari HCA. Okey? Dan yang ketiga, education. Kami percaya pendidikan adalah kunci masa depan. Oleh itu, kami menyediakan sokongan pembelajaran serta keperluan sekolah kepada kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan agar mereka tidak tercicir dan terus diberi peluang untuk berjaya. Okay? I always believe that
如果你们要改变一个家庭的命运，kalau you nak mengubah masa depan keluarga, tiada shortcut. Salah satu ialah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, masa depan keluarga akan berubah. Dengan sebab itu pasukan yang diketuai dari Encik Yong dan pasukannya amat mementingkan educate dan pendidikan. Lastly, hadirin yang dihormati, setiap sumbangan tidak kira besar atau kecil membawa perubahan yang sangat bermakna dalam kehidupan seseorang. Senyuman mereka adalah bukti bahawa usaha kita memberi harapan. Akhir kata, saya ingin mengajak lebih ramai pihak bersama-sama menyokong HCA, sama ada melalui sumbangan masa, tenaga ataupun kewangan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan anda adalah tax free. Dengan sokongan berterusan, kita mampu membina sebuah masyarakat yang lebih prihatin, inklusif dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Sesi Najah. Kepada pengurusi Happy Charity Association serta seluruh pimpinan pengurusan Happy Charity HCA, Dr. Yi, semua tetamu kehormat kita, sponsor-sponsor, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat. Tidak lupa juga Tuan Muhammad Firdaus, SU FBNB, pasukan yang begitu dedikasi dan komited dalam memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam masyarakat kita. HCA to step forward and do something for the society. Saya percaya Happy Charity Association adalah antara persatuan yang banyak menyokong dan juga membantu dalam mencapai impian tersebut. Jadi sekian, saya ucapkan tahniah kepada Happy Charity Association.